Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cahaya Imani dari TVPSS SK Parit Mahang dan kini saya berada di PWTC sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025. Bersama saya sekarang ialah penulis buku remaja dari syarikat penerbit Blink iaitu Haryani Kamilan. Antara buku karya beliau ialah franchise asrama seperti Teraja Orientasi, Histeria serta April Fool. Assalamualaikum dan hai Kak Aryani. Hai, Waalaikumsalam. Boleh saya tanya soalan? Boleh. Apakah inspirasi utama Kak Haryani dalam menghasilkan kisah-kisah seram di franchise seasrama seperti Histeria dan April Fool? Alright. Sebenarnya inspirasi daripada penghasilan novel-novel ni ialah daripada pengalaman saya sendiri ketika saya di sekolah asrama dulu. Macam April Fool asrama ni ialah kisah ketika saya sekolah asrama dulu. Memang ketika tahun 90-an memang kita sambut April Fool tu. Tapi masalahnya dalam April Fool asrama ni satu tragedi berdarah berlaku terhadap pelajar-pelajar tu. Jadi nak tahu kenalah baca April Fool asrama ni. Dalam Histeria asrama juga sebenarnya saya dapat inspirasi ketika saya di asrama dulu. Sebab asrama ni lah dia sinonim sangat dengan pengalaman histeria. Betul tak? Kisah-kisah histeria ni sangat sinonim dengan asrama. Jadi dalam cerita Histeria asrama ni kita tonjolkan kan ada sesuatu yang mengganggu asrama ni. Nak tahu apa yang mengganggu asrama ni sehingga menyebabkan histeria, kenalah dapatkan Histeria asrama. Dan terakhir sekali, orientasi asrama. Ini tentulah dengan bila kita cerita tentang asrama, memang orientasi ni ialah perkara pertama sekali yang akan berlaku dekat asrama kan. Jadi begitu jugalah penghasilan dalam buku orientasi asrama ni, kisah pengalaman pelajar-pelajar tingkatan 1, bagaimana mereka ni melalui orientasi asrama tetapi ada sesuatu yang perkara mistik yang mengganggu pelajar-pelajar tingkatan 1 tu. Nak tahu kenalah dapatkan orientasi asrama. Jadi inspirasi saya ialah sebenarnya pengalaman saya ketika saya bersekolah dulu di asrama. Sebab saya sekolah asrama dulu dari tingkatan 1 sampai ke universiti. Banyak pengalaman tu. Jadi semuanya saya masukkan dalam buku-buku saya. Gitulah ceritanya. Apakah harapan Kak Haryani terhadap sambutan karya yang dihasilkan? Alright, saya harap pembaca-pembaca remaja terutamanya jangan lepaskan peluang untuk dapatkan buku-buku yang Kak Haryani tulis ni. Sebab pertama, buku-buku Blink Book ni memang semua sangat-sangat sesuai dibaca oleh pelajar sekolah. Walaupun ada dia tengok cover dia menyeramkan kan ni, ada makhluk menakutkan kan. Tapi ada banyak kes pengajaran dan nilai moral yang adik-adik boleh dapatkan daripada buku-buku ni. Dan buku-buku kami juga ada menggunakan bahasa Melayu yang betul semua kan. Jadi adik-adik bukan saja dapat nilai moral atau pengajaran daripada buku-buku kami, adik-adik juga dapat belajar untuk menghasilkan sebuah karya yang baik. Gitu. Terima kasih atas kerjasama dan maklumat menarik yang diberikan. Itu sahaja daripada saya, Cahaya Imani untuk TVPSS SK Parit Mahang, melaporkan dari PWTC sempena PBAKL 2025. Waalaikumsalam dan jumpa lagi.